Soalan seterusnya, apa hukum orang lelaki pakai inai di jari? Hukumnya haram. Inai ini adalah perhiasan wanita. Lepas-lepas kalau dia buat taubat, pasal haram. Nampak? Tak boleh. Disebut dalam kitab Syarah Muslim Imam Nawawi fatwa haram. Nampak? Memerahkan kuku-kuku dan jari-jari dengan inai atau cat-cat kuku adalah khusus untuk perempuan sahaja. Sama seperti membangkai gicu. Gicu ni orang puang saja. Lelaki tak boleh pakai gicu. Tu imam pakai gicu. Jeng. Tapi ni merebak dah. Pengantin laki-laki pakai inai. Sebab apa? Pasal tak mari dengar orang ngajar. Dia kata belajar dah. Tu universiti. Ni hukum syarak. Tu ilmu akademik. Akademik untuk ni, untuk dunia. Ni untuk akhirat. Mu kena belajar. Tapi dah tu ada gak ustaz nikah pakai gak inat. Tu babah lah nak buat ni, ilmu ada dah. Ustaz bodoh panggil. Ada pula lagi pakai inat orang lelaki. Tak boleh. Dia katakan maaf kerana hari perkahwinan. Jauh. Yang maaf benda lain. Hari perkahwinan ni benda lain, dimaafkan pada syarak. Bukan pakai inat. Memerahkan jari-jari ni adalah untuk perempuan sahaja. Laki tak boleh. Ni Al-Hafiz nikah pakai inang. Bodoh dengan Al-Hafiz. Dia bodoh ngapa saja. Pekoh tak mengaji. Dia pakai ikut sama lah ni. Dulu tak gini, ni kau larat. Dulu ada lelaki pakai inang nikah. Tak ada. Mengatir puang kan. Dulu mengatir puang kat jari ni saja. Ni apa patah lengan. Atas tapak kura tengah. Parak ni sampai sini. Sampai lengang ni, sampai atas siku ni, inai berbunga-bunga kali. Nampak? Kita ingat anda teka. Ngating puang. Berat tu. Dia kau larat semua, kau larat. Dulu pengantin lepas nikah, pengantin puang tiung tangan suami dia. Ambil gambar. Dia ni tak tiung tangan dah. Tiung hidung kata, tiung pipi kata. Jadi berdoa-doa lalu. Dulu pengantin puang tengok tiung tangan suami, ambil apa? Orang tengok ama-ama, boleh tahan kira lagi. Ni dia ikut hak barat. Kau tengok ama majalah kitab dia ada kitab mangga, kitab UF, kitab fashion, URTV. Macam-macam gaya depan orang ramai. Tiung tangan. Kau puang, ganti puang duduk atas riba lelaki. Belik-belik ambil gambar. Jadi bodoh tu. Dulu ambil gambar tiung tangan suami atau duduk sebelah gitu dua orang sengih macam keledai gitu. Ni barak dah lah. Ganti perempuan duduk negak, ganti lelaki duduk tepi. Ganti perempuan duduk atas belakang lelaki, ganti lelaki pauk gini pulak lengang ni. Ganti lelaki pegang lengang gini waktu tebik kerih. Ganti lelaki tidur ke bawah, ganti perempuan duduk ke atas pulak ni. Negak. Tu imam bahang ke atas pulak selapis lagi. Berat nandang. Bahang bodoh tu. Kau larat. Jadi kalau kita lok, kau bodoh semua. Kau bodoh. Batulah. Jangan berlebih-lebih. Padang-padang patutlah.